Selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan masak resepi istimewa saya, iaitu tomato telur. Bahan yang perlu digunakan untuk tomato telur adalah tomato, telur 2 biji, lepas tu ada kicap Maggi dengan lada hitam. Pertama kita perlulah potong tomato. Tomato telah dipotong. Selepas tu kita perlu tambahkan sos kicap dan lada hitam ke dalam telur. Kita kacaukan semula. Bahan telah disiap sediakan. Sekarang kita start masak. Tambahkan sikit minyak ke dalam dapur. Selepas dapur dipanaskan, kita masukkan tomato dulu. Tomato sudah ada sedikit masak, kita letakkan telur dalam dapur. Macam ini, telur tomato sudah disiapkan. Telur tomato ini telah boleh dihidang.